Kalau anda masih fikir anda hanya boleh jana income dari YouTube hanya dengan upload video, anda silap besar. Saya sendiri, masa capai 100,000 pertama daripada YouTube, 90% daripada income bukannya datang daripada video. Rahsianya, ada satu teknik rahsia yang 95% YouTuber tak pernah guna. Tapi bila saya apply, income-nya terus meletup. Dalam video ni, saya akan bongkarkan teknik ni dan saya akan bagi link untuk dapatkan step by step plan yang anda boleh set up sistem ni dalam masa 3 hari je, tapi hasilnya boleh jadi passive income sampai dapat 5 angka setiap bulan. Saya akan share cara nak dapatkannya dalam video ni. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan teknik rahsia yang boleh jana 4 kali lebih income berbanding upload video semata-mata di YouTube. Step by step, macam mana saya mula apply sampai income jadi konsisten, dan cara mudah anda boleh copy sistem ni untuk channel anda sendiri. Kejap lagi saya akan reveal teknik yang sebenar. Sebelum tu, kepada yang first time tengok video dalam channel ni, nama saya Azhar. Saya own satu komuniti yang buat saya income 3 hingga 4 angka sebulan tanpa tunjuk muka. Saya buat komuniti ni sebab saya sendiri dah penat dengan banyak digital course kat luar sana tentang buat duit yang tak ada group support yang betul-betul membantu. Jika anda tak nak bazir duit lagi dengan course yang tak membantu, why not try join my community? Link ada dekat bawah. Kenapa ramai YouTuber miskin walaupun subscriber ramai? Banyak YouTuber income mereka sebenarnya tak maksimum sebab berharap pada views dalam video mereka sahaja. Mereka ni konsisten upload, penat fikir idea, views adalah naik turun, tapi duit masih lagi ciput sebenarnya. So kalau anda cuma bergantung pada views, anda sebenarnya buat benda yang salah. Kunci sebenar ialah ada sistem tambahan yang automatically convert viewers jadi pembeli. Saya bukan nak cakap tentang buat sistem affiliate dekat sini. Dan kalau anda buat cara ni, anda tak perlu tiap-tiap hari upload video. Dalam channel saya sendiri pun, saya sebenarnya just upload video 1 hingga 2 kali je sebulan dan dapat hasil yang macam ni. Teknik rahsia ni sebenarnya adalah YouTube dan anda kena couplekan dengan email marketing. Ini sebenarnya mesin duit sebenar di belakang channel saya. Sebab bila orang masuk email list, mereka bukan lagi penonton yang masuk dalam kategori cold market. Mereka ni dah jadi warm dan hot market. Dan setiap kali saya promote pada mereka gunakan sistem ni, conversion jauh lebih tinggi. Sales saya mencanak bila saya blast email kepada mereka. Jadi lepas ni saya akan tunjuk macam mana nak tarik orang yang dari video ke sistem email anda dengan 3 langkah mudah, dan macam mana dapatkan template ni supaya anda boleh terus copy paste je sistem ni walaupun anda ni tak pandai technical. Jadi, tools yang saya nak introduce tu pun anda boleh guna free je. Jadi step pertama buat sign up page supaya orang masukkan nama dan email mereka. Kalau anda klik link dekat bawah ni, anda akan dapat template landing page saya. Yang ni saya share dan anda boleh copy paste dia terus daripada template tu. Sign up page pula jangan complicated. Kesilapan ramai orang, mereka letak macam-macam benda. Letak animation lah, about us lah, letak testimoni panjang-panjang. Semua tu ganggu fokus. Jadi formula yang mudah, sebab kita nak nama dan email mereka saja, kita bukannya nak buat sales lagi dekat sini. Sales ni akan dibuat dalam email marketing ataupun email follow up lepas mereka bagi nama dan email mereka. Contoh headline, kita janjikan result yang spesifik. Contoh apa yang kita boleh tulis kat headline. Headline tu apa benda dia. So ini contoh headline. Cara buat duit dengan YouTube tanpa perlu 1000 subscriber, ramai follower dan jadi viral. Ini adalah contoh landing page saya. Okey, jadi headline dia janjikan result spesifik. Dan anda boleh tiru cara saya buat macam ni. Cara yang saya buat macam tadilah saya tunjuk tadi. Cara buat duit dengan YouTube tanpa perlu 1000 subscriber, ramai followers dan jadi viral. Jadi simple dan mudah, dan dia address point-point orang kat sini. Orang nak buat duit dengan YouTube, tapi masalah orang, pain point orang adalah mereka ni rasa kalau nak buat duit kat YouTube, mereka perlu 1000 subscriber dan mereka kena jadi viral dan ramai follower. Tapi mereka ni bagi nama dan email mereka pada saya sebab saya janjikan teknik yang macam ni pada mereka, dan benda ni betul lah. Jangan tipu pula. Ni benda yang betul. Kemudian dekat sub headline tu anda boleh buat tambah sesuatu yang bakal bagi manfaat pada viewers anda. Contohnya macam anda boleh janjikan lah untuk lead magnet lah. Tips strategi dihantar terus ke inbox anda setiap minggu. Anda boleh buat ni sebab
Saya buat sebab saya dah ada banyak material. Jadi saya punya lead magnet ni adalah umpan kepada orang supaya mereka ni bagi nama dan email mereka kepada anda. Okey, macam saya bagi video panduan 1 jam sebab saya dah ada video ni. Jadi saya bagi je video. Dah boleh janjikan untuk bagi tip dan strategi, dihantar terus ke inbox anda setiap minggu. Sediakan form untuk mereka isi email. Macam ni lah. Okey, macam saya punya landing page yang saya tunjuk sebelum ni. Okey, macam ni. Okey, kemudian itu je, tak perlu lebih. Jadi saya pernah test lah benda ni. Simple page macam ni, yang macam saya tunjuk ni kan, simple page yang macam ni je, dia sebenarnya convert 60% lebih baik daripada page yang complicated dan penuh info. Okey, jadi sebelum saya continue, saya sedang dalam usaha nak dapatkan 50,000 subscriber sebelum hujung tahun ni. Jadi sudilah kalau anda dapat tekan butang like dan subscribe sebelum saya teruskan. Jadi bila orang dah tulis nama dan email mereka, okey, anda kena bagi mereka welcome email. Dan anda kena set up lah welcome email tu. Jadi bila orang dah masuk dalam list, anda kena hantar welcome email. Welcome email ni anda boleh set untuk dihantar secara automatik lepas orang daftar email mereka. Jadi saya akan tunjuk contoh email daripada Nur Azhar. Okey, ni contoh untuk mereka yang masuk dalam kempen saya kan. Mereka daftar nama dan email mereka. Jadi mereka akan dapat email ni. Okey, jadi email pertama, 3 perkara anda kena buat untuk buat 5 angka sebulan. Jadi ini email yang mereka akan dapat lah. Okey, jadi saya buat salam dan hi. First name ni supaya personalize lah. Okey, kalau mereka bagi nama mereka dekat sini kan, jadi katalah nama Abu kan, letak nama Abu kat sini, dia bagi email dia. Jadi kat sini dia akan jadi salam dan hi Abu. Jadi lebih personalize dan mereka akan rasa lebih close dengan anda. Saya bagi 3 perkara yang awak kena buat. Okey, dan saya bagi tips lah. Tips pertama, tips kedua, tips ketiga, dan kemudian klik link untuk tahu lebih lanjut. Kalau anda tengok link ni, dia menghala ke saya punya Tube Profiter Circle punya offer lah, punya circle. Okey, jadi jangan banyak bagi pilihan. Okey, fokus kepada satu call to action je. Jadi kalau orang yang klik tu, itu buyer signal. Dekat situ anda boleh set lagi automation yang lain untuk buat follow up. Anda boleh follow up selepas tu dengan email seterusnya yang memang anda dah set dihantar kepada mereka secara automatik. Okey, dan kemudian step 3, anda kena drive traffic dari YouTube supaya orang masuk ke sign up page anda. Dan saya akan juga bagi bonus trick dekat sini macam mana anda tak perlu buat video pun. Okey, jadi drive traffic daripada YouTube maksudnya orang tengok video YouTube anda dan kemudian orang masuk ke dalam sign up page. Okey, saya akan terangkan kat bawah ni nanti. Okey, jadi anda buat konten video ataupun apa konten bertulis dan make sure viewers yang berminat nak anda bantu mereka bagi email mereka kepada anda. Jadi ada 3 cara paling berkesan nak bawa penonton YouTube untuk sign up pada page anda. Yang pertama sekali, anda buat call to action dalam video anda. Jadi anda bagi tahu mereka masuk ke dalam sign up page anda dalam video anda. Okey, contohnya dalam video boleh macam saya sebut, kalau anda nak strategi cara jadi YouTuber part time, saya sediakan panduan percuma. Anda boleh klik link dekat bawah. Jadi dalam video anda kena bagi tahulah. Kalau anda tak bagi tahu dalam video anda, macam mana mereka nak tahu yang mereka ada link dekat ruangan description tu. Okey, jadi anda boleh tengok video-video saya. Boleh tengok dalam video-video saya cara saya buat dalam setiap video. Okey, dan cara kedua, letak link dekat description. Okey, jadi letak dekat atas sekali. Contohnya macam saya buat lah. Okey, saya tunjuk contoh macam saya buat. Macam saya letak dekat ni video saya, channel saya. Saya letak dekat ruangan description, saya letak di atas sekali supaya orang terus boleh nampak. Dan saya letak juga link tu dekat bahagian pin komen. Okey, jadi orang boleh terus nampak. Bawah ni adalah orang-orang komen kan. Bila kita bagi value, orang akan suka dengan kita punya konten. Okey, jadi kita kena bagi banyak value dalam konten-konten kita. Okay, dan teknik bonus, teknik ketiga, teknik yang mana anda tak payah buat video pun. Kalau anda buat teknik ni, anda boleh buat video dan anda boleh tak buat video juga. Okey, anda buat post di community post. Okey, jadi anda buat post di YouTube lepas post video.
ramai orang terlepas step penting ni. Step ni sebenarnya bantu untuk capai lebih ramai audience yang suka baca tapi tak sempat tengok video yang anda post. Okey, anda boleh tengok di post saya buat macam ni. Okey, saya akan tunjuk YouTube post di channel saya, itu channel Nur Azhar. Okay, contohnya macam ni lah kan, lepas saya post video kan, post video ni contohnya beberapa bulan lepas, saya bagi value juga dalam bentuk tulisan. Okey, contohnya kenapa channel atau video YouTube anda tak mampu nak menghasilkan jualan sales. 3 sebab punca pertama. Jadi poin dalam video tu, skrip tu saya ringkaskan jadi dekat sini. Okey, kalau anda tak tahu, malas nak buat, anda suruh je ChatGPT buat. Anda copy anda punya skrip, paste dalam ChatGPT, bagi tahu saya nak post di YouTube post, minta dia pendekkan skrip tu supaya nampak lebih ringkas. Okey. Dan saya at the end saya letak juga saya punya offer ataupun affiliate produk saya. Kalau anda ada affiliate produk lah, anda punya offer dekat sini. Okey, dekat YouTube post tadi. Okey, ini adalah teknik tambahan yang ramai yang tak buat, tapi anda boleh buat untuk dapat lebih banyak sales dan lebih banyak income. Okey. Jadi konten email macam mana yang nak dibuat? Okey, email yang kita tulis ni tak perlu nak panjang berjela macam email saya tulis. Kejap lagi saya akan tunjukkan contoh dia. Dalam niche yang lain pula, niche kesihatan contohnya. Okey, gunakan format storytelling pendek 300 ke 500 patah perkataan. Okey, kena ada hook, kena ada problem. Problem ni ceritakan kisah atau situasi yang relatable. Anda share value ataupun action 1 hingga 3 action ringkas yang berkaitan dengan pain point anda punya prospek tadi. Apa outcome dan takeaway dia, dan anda letak call to action, direct link kepada offer anda. Okay, contoh email apa nak ditulis selepas ni. Contohnya kalau anda ni dalam niche kesihatan dan anda jual template pelan pemakanan. Jadi apa email yang anda nak tulis? Okey, contoh template email marketing dalam niche kesihatan. Subjek anda boleh tulis contoh rahsia turunkan 3 kilo walaupun tak sempat pergi gym. Ini jadi bila orang dapat email, dia akan dapat email bertajuk ni lah. Jadi email yang clickable lah, tajuk dia, dan mereka akan klik. Jadi apa isi email dia, saya tulis dekat sini lah, anda boleh baca kan. Saya share 3 langkah mudah, maksudnya saya bagi value, dan kemudian saya bagi lesson, apa lesson yang dia boleh dapat daripada email ni, dan kemudian akhir sekali kita halakan dia kepada link produk ataupun produk affiliate anda. Okey, jadi ini cara dia. Okey, anda boleh screenshot lah kalau anda nak dapatkan contoh ni. Okey, jadi kan, si ringkas mudah baca tapi terus ada value dan ada call to action. Dan apa perkara yang paling penting sekali saya nak share dalam ni adalah, sekarang anda nampak kenapa video saja tak cukup. Jadi anda kena buat formula ni, formula YouTube campur email. Inilah yang buat saya dan ramai kreator lain buat income konsisten walaupun views mereka tak viral. Jadi kalau anda nak shortcut, saya ada sediakan template pemasangan email, boleh terus copy paste untuk anda, dan anda perlu edit ikut niche anda sahaja. Anda boleh klik link dekat description untuk dapatkan template tu. Saya ada step by step dengan video tutorial sekali, dengan template dan pelbagai, dan link untuk tools yang saya guna. Anda boleh guna free je, dan anda boleh set up sistem ni dalam masa 3 hari sahaja. Dan harga dia saya terus terang dekat sini, RM7.97 saja. Lagi murah daripada Americano dekat mana-mana kedai, kopi-kopi kedai hipster. Tapi anda boleh gunakan ilmu ni untuk buat 5 angka sebulan dengan harga RM7.97 sahaja. Okey, dan anda boleh mula apply sistem ni hari ni juga. Dan kalau anda nak tonton cara buat duit di YouTube walaupun subscriber tak ramai, anda boleh tonton video yang dekat skrin ni sekarang. Okey?